Wahai anak-anak yang baik dan cerdik, jangan kita sesekali ada rasa malu nak cium mak ayah kita di khalayak ramai, nak peluk mak ayah kita di khalayak ramai. Kerana apa? Kerana mak ayah kita sebelum ni tak pernah malu pun membawa kita ke mana saja pi dikala kita buat perangai menangis di khalayak ramai, menyebabkan semua orang tengok mak ayah kita. Dan mak ayah kita tak pernah ada rasa malu pun untuk itu. Jadi kalau kita ada rasa malu nak cium mak ayah kita di khalayak ramai, nak peluk mak ayah kita di khalayak ramai, ini sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Jadi anak-anak yang baik lagi cerdik, jangan sia-siakan ataupun jangan sesekali tidak menghargai jasa mak ayah kita dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kalau kita nak malu, biarlah malu bertempat. Terima, terus menyala.